Hello, hai Islaici. Dan minggu lepas aku berkesempatan dengan keluarga aku melawat GMBB KL. Dan apa yang terbaru di sini? Oh, ada ni this week at LRX. Ada apa ya? Di sana banyak lukisan, contohnya macam wanita berkebaya merah ni. Ada pelbagai lagi lukisan yang memaparkan kuih tradisional dan juga budaya tempatan. Harga juga dipaparkan mampu milik. Contohnya macam Nyonya with Umbrella ni. Anak aku sangat tertarik dengan lukisan tiga gadis bermuka kuih ini, manakala aku pun tertarik dengan kuih lapis. Di bahagian belakang ini pula ada banyak lagi lukisan yang memaparkan budaya Malaysia. Ada keris, ini apa hikayat tempatan kot ni. Bangunan Sultan Abdul Samad, pemandangan di tepi sungai dan rumah. Dan ini istana tempatan. Di GMBB ni ada banyak lot-lot kedai memaparkan lukisan-lukisan untuk pameran dan juga untuk jualan. Ada macam-macam genre. Ada lukisan-lukisan abstrak dengan padanan warna yang menarik, pelbagai saiz dan juga pelbagai peringkat harga. Satu benda yang aku suka pasal pelukis-pelukis ni ialah dia punya kad bisnes pun nak juga artistik. Macam warna menarik. Lukisan mini yang kita boleh ambil dan simpan. Para pengunjung ke GMBB KL ni memang mencuci mata lah. Banyak betul lukisan cantik-cantik. Tengok yang ni cantik, tengok yang tu cantik, tengok yang sana pun cantik. Aku juga sebab menyenggah ke TOB dan sini ada pameran lukisan kanak-kanak ni. Tak pasti tajuk besarnya apa. Boleh refer kepada akaun TOB di Instagram atau TikTok. Geram tengok lukisan kanak-kanak ni semua comel-comel, cantik-cantik padanan warna. Ada macam-macam genre. Kita tunggu pameran seni seterusnya di JMBB KL. Sehingga berjumpa lagi. Excited!